semalam ni aku panaskan dan aku goreng balik nasi tu dengan sambal yang ada. So jadilah macam ni, sambal ikan. So jom kita sarapan, jom kita makan. Kena ngaiti. Bismillah. Kau pernah tak buat menu macam ni? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jadi nasi-nasi korang tu, lauk korang tak payah buang. Kita masak balik, buat nasi goreng. Aku rasa sarapan ni lagi sedap daripada sarapan yang kau beli kat luar tu. Selesailah makan sarapan pagi ni. Terima kasih kepada yang support. Jangan lupa follow, komen, like and share. Tunggu video akan datang. Apa aku nak masak, apa aku nak makan. Stay tune guys. Assalamualaikum.